Hei! Tuan janji boleh tolong anak saya. Kau dalam keadaan macam ni, kau cerita pasal janji dengan aku lah. Anak saya, Tuan. Kau tengok ni. Aku pun ada anak perempuan tahun depan masuk ini. Aku janji atas nama anak aku. Puas! Kalau ada apa-apa terjadi pada diri saya, Kau boleh tak tolong aku habiskan benda? Aku janji akan tolong anak kau sampai aku mati. Masa depan anak kau aku jamin. Hei! Kau nak pergi mana ni? Tuan cuma tahu saya masuk penjara selama 10 tahun. Tapi Tuan tak tahu apa yang saya buat sebelum itu.